sahaja, tidak sampai pun 70%, maybe dalam 50%. Saya nampak ni kanser sulit putih satu-satu, bulat dan kecil dan warna putih. Ada juga yang warna kelabu, dah hampir-hampir nak rosak dah. So perut saya memang betul-betul rosak. Di masa si kanser Sungai Petani tu, dia kata kanser tahap 2. Saya pun okey lah, dia kata kalau kanser tahap 2 ni you tak perlu buat kemo, you tak payah buat apa, nanti kita check balik, kita proses you punya usus, you boleh balik. Okey lah, 50% saya percaya. Bila sampai di hospital Sungai Petani dalam seminggu tu, dia bagi saya cuti. Sebab dia kata nak tunggukan result, betul-betul yang result berkenaan dengan kanser tu, sama ada betul ke kanser ataupun lain. Tak apalah, saya pun bercuti. Dia bagi saya cuti 2 minggu. Tak sempat 2 minggu, 2 hari saya dah sakit, macam nak pecah perut saya. So saya dihantar ke hospital besar Kangan Tunku Polda. Di situlah saya betul-betul mengetahui apakah sebenarnya penyakit kanser saya ni betul ke tidak. So doktor kata you punya kanser dah teruk, you kena buat kemo. Kalau dah kena buat kemo tu faham-faham je lah, stage 3 ke atas wajib kena buat kemo. Tak apalah, habis saya dibuat operation apa semua sekali. Doktor kata pun you kena pakai stoma pad sampai bila-bila. Jadi saya pun hampir-hampir putus asa. So orang yang banyak membantu ke saya adalah isteri saya. Dia lah yang banyak bagi motivasi ke saya dan semangat ke saya. Jadi itu adalah setelah dikenalkan dengan Saya carilah siapa yang jual di apa ni. Okey, bila saya dah dapat di apa tu, saya makan botol pertama, separuh botol pertama tu, saya terus pergi kepada hospital Pulau Pinang. So doktor hospital Pulau Pinang panggil saya. Dia kata, Encik Wira, asal-asal saya tak payah buat kemo kot. Saya pun terkejut. Doktor ni biar betul dengan main-main macam ni. Ni isi saya dah. Dia dengar saya cakap. Doktor tu kata, betul Encik, kami cek darah Encik, semua segala isi kandung Encik dalam badan Encik, semua kali x-ray, Encik dah bebas daripada kanser 90%. Alhamdulillah. Saya rasa nak melompat pada hari itu, tapi saya sakit. Kalau saya tak sakit memang saya dah lompat dah. Betul. Lepas tu saya balik. Bila saya dah dapat tahu tu, semangat saya ni Allah malam, Allah saja yang tahu. Saya balik, saya cari lagi sekotak, saya makan ubat ni. Habis kotak, saya makan kotak yang kedua. Tak habis kotak yang kedua, saya pergi doktor panggil pula di hospital Pulau Pinang. Cik tak payah mai dah. Doktor perempuan, nama apa tak ingat lagi. Doktor yang perempuan lah. Doktor Cina juga dia kata. Dia kata, Cik, you tak payah datang lah. Saya kata, siapa doktor? You dah normal. Dia kata, kanser tu yang dah okey. Berapa yang nak datang sini? Betul ke doktor ni? Saya rakam dengan doktor ni. Dia nak rakam lah. Ingat bela-bela lah kata. Okey, tak apa ya. Betul doktor ni, jangan jadi apa-apa kat saya, doktor tanggung. Dia kata, betul, you tengok sendiri lah. Result kata. Bukan dia kami pandai-pandai berizak. Ini doktor daripada Kuala Lumpur. Bukan dia buat pandai-pandai. Okey, Alhamdulillah saya pun. Mula-mula saya makan sehari 3 biji. Selama 1 minggu saya rasa ada perubahan sikit dari saya makan 2 biji. Sampailah saya dapat keputusan yang result tu, doktor kata tak boleh datang dah. So bila saya dapat keputusan tu, saya pun buat keputusan, saya berbincang dengan isteri saya. Hari tu doktor kata tak boleh sambung balik kan. Saya akan back to hidup. Jom kita jumpa doktor. Kita bincang doktor tu nama dia Dr. Tan, hospital pakar.